Kalau doktor kata tangan pun jangan angkat sebab nanti nerve tu dia bersambung ke mata. Ni cerita solat uzur dah ni. Solat uzur dah ni. Baca baris nombor 4 selepas full stop. Baris nombor 3 ke nombor 4. Maka dia wajib berbuat demikian kerana itu yang mudah dilakukannya. Sambung. Sekiranya apa? Atau dia boleh berdiri tapi tak boleh rokok ni. Sebab nanti saraf nerve tu rosak mata tak boleh rokok, tak boleh sujud. Dia kena buat apa? Maka dia kena solat berdiri. Maka dia rokok tunduk sikit, maksimum dia mampu. Maksimum dia mampu. Dia tunduk sikit. Sami-Allah. Kalau doktor kata tangan pun jangan angkat sebab nanti nerve tu dia bersambung ke mata. So jangan angkat. Ikut betul-betul yang doktor sebut tu. Ini power doktor. Kami mufti-mufti tu nak keluar fatwa tu dia kena tanya doktor. Dia tak boleh mandai-mandai keluar fatwa macam tu. Jadi poin dia adalah ikut cakap doktor tu. Jadi siapa mengalami itu dia solat berdiri. Rokoknya Allahu Akbar, Sami-Allahu liman hamidah. Sujudnya lebih sikit, Subhana Rabbil A'la bihamdi. Duduk anda nak sujud, bacalah bawah sekali, perenggan bawah sekali. Perenggan bawah sekali. Kalau orang itu mampu berdiri, tidur kan baring kan? Ke doktor kata jangan tidur baring? Boleh. Kepala kena tinggi kan? Tapi tak mampu duduk. Tu kan masalah dia. Maka duduknya dalam solat tu, duduk dalam solat ni bila? Antara dua sujud, baca tayat awal kan? Baca tayat akhir, diganti dengan berdiri. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tadi tak payah macam tu tekan nanti sakit pula belakang. Allahu akbar rabbi firli warhamni wajibuni. Macam itulah dia duduk antara sujud dia tu diganti dengan berdiri dia. Betul rokok kedua Allahu akbar subhana sujud kan subhana rabbil a'la bihamdi. Tayat Allahu akbar at-tahiyatul sampai salam. Untuk tahiyat macam ni at-tahiyatul mubarak. Sini Dia tak jangan tu ada. Ada orang rakam tu dia kata ustaz senang ajar mati ustaz.